Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi. Kenapa? Why? Kenapa ramai orang berjaya, bebas keuangan, tapi hidup mereka tenang, senyap, tak menunjuk-nunjuk, tak viral? Sejujurnya, networking mengikut kajian di antara industri yang konsisten melahirkan ramai individu bebas keuangan, iaitu industri networking. Bukan sebab magic, bukan sebab nasib semata-mata, tapi sebab modelnya sangat praktikal dan fleksibel. Sesuai untuk semua tua ataupun muda. Dalam networking yang betul, kita cipta sistem, bina pasukan, lahirkan komuniti yang positif, dan bina nilai jangka panjang. Ia bukan tentang siapa paling cepat, tapi siapa paling konsisten dan sanggup belajar dalam tempoh masa. Sebab itu, ramai yang serius dan berdisiplin mampu capai perubahan besar dalam tempoh masa yang lebih kurang 5 ke 6 tahun sahaja, tanpa perlu tinggalkan rutin harian mereka. Tapi ingat, satu hal yang sangat penting, kena pilih yang betul. Tak semua yang nampak untung itu sesuai untuk semua orang. Ada yang terlalu berisiko, ada yang perlu emosi yang kuat, ada yang tak praktikal untuk jangka masa panjang. Networking yang sihat fokus pada produk yang ada nilai. Syarikat dah lama wujud, sistem yang jelas dan terbukti, serta dapat bimbingan berterusan. Kalau anda jenis yang nak cari peluang, fleksibel, boleh ikut kesesuaian sendiri dengan perlahan-perlahan, tanpa tekanan melampau. Mungkin inilah platform yang sesuai untuk anda nilai. Maklumat ada pada link di bio saya. Baca dengan tenang, fahamkan dahulu, dan buat keputusan ikut kesediaan diri. Rezeki bila kita kongsi dan sebarkan, insya Allah akan lebih keberkatannya. Sekian, wassalam.